Assalamualaikum, hai semua. Hari ini kami berada di Studio Mulia Mulia. Hari ini kami ada di Bazar Buku Perak pada sambutan Minggu Perpaduan. Jom kita masuk dalam. Kita dapat pelbagai pameran yang ada di sini. Hai Kak. Hai juga. Nama Kak siapa? Nama saya Mary. Boleh panggil Mary. Okey, Kak Mary. Saya nak tanya, Akak pakai baju apa? Saya memakai suku Dayak Iban. Okey. Asal dari mana? Saya asal dari Sabah. Okey, cuba awak cakap bahasa Sabah. Bahasa Sabah? Ha. Boleh bah kalau kau. Kau mau saya sikut tu gunung Kinabalu sama sungai Pagalan, baru kau mau percaya dengan kata-kataku saya original. Andai kau tahu di pelosokku dusun. Kalau saya boleh tahu nama awak siapa? Nama saya Cha, CHIA. Okay. Kalau saya nak tanya boleh? Boleh? So, saya boleh introduce sikit new Chinese punya traditional barang lah. So, ini adalah calligraphy Chinese punya lah. So, dia akan pakai yang ini. Dia akan tulis punya lah. Okay. So, ini dia like the mock punya. And then, di sini kami ada itu chess punya, Chinese punya chess. Okay. So, ada dua jenis punya lah sini. Okay. So, lagi sampai sini. Then, yang ini lah dia punya kaligrafi punya tulisan lah. Dia pakai itu tulisan emas punya. And then sampai sini dia ada itu instrumen Chinese punya instrumen. Kami ada itu gong, yangqing, and then ada zhongluan, and then ada drum punya, and then erhu. And then yang itu hiasan dia itu Chinese punya style punya lah. Okey, Itu terima kasih. saja. Sama-sama. Pakai budaya kaum India dipamerkan di sini. Kena buat apa ni? Buat yang mana? Ni. Apa tu? Itulah kerana kita jadi negara yang berjaya, kita perlukan rakyat yang berpendidikan tinggi. Dan pendidikan tinggi
adalah kemahiran dan kelebihan cinta kepada membaca. Sebab itu untuk kita jadi negara yang maju, kita perlu pastikan setiap orang rakyat biasakan membaca. Tak kisahlah masa lapang macam mana, carilah, kerana situlah permulaan Malaysia. Sekarang kami berada di Bazar Buku. Okey, berhenti. Kami apa? Oh, mana? Wah, banyaknya buku. Assalamualaikum. Nama awak siapa? Saya Sofia. Sofia, saya nak tanya, awak beli buku apa? Nak beli komik. Oh, okey. Terima kasih. Tengok, kita orang beli buku banyak. Selepas ini, langsungnya Perak RIT 2026. Assalamualaikum Encik Syariman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanya atas penganjuran Perak RIT 2026. Boleh saya bertanya? Ya, silakan. Dari mana tercetusnya idea RIT Perak yang dianjurkan oleh pihak SSTP? Okey, idea dia sebenarnya ini kali pertama kita ajukan RIT pada tahun lepas di Universiti Teknologi Petronas. Tujuan dia sebenarnya kita nak memperkasakan bacaan murid. Kita nak semua orang membaca. Pak Cikgu yakin sekarang ni semua orang lebih suka tengok handphone, main game, tengok TikTok, media sosial. Kita tak membaca juga kan, tapi handphone. Tapi dalam masa yang sama, kita nak murid kita tetap membaca dalam apa jua keadaan. Lepas tu kalau tengok Perak RIT, dia tulis apa kat bawah tu? Read everywhere and digitally. Dia boleh baca kat mana-mana dan juga boleh baca secara digital. Jadi idea dia, kita kena ikut zaman, bacalah secara buku fizikal ataupun digital. Assalamualaikum. Ya. Salam. Apakah ekspektasi Encik Syariman untuk hari ini? Ekspektasi saya untuk hari ini adalah supaya yang hadir pada hari ini akan sama-sama menyemai minat membaca itu. Tidak kira, yalah, yang datang cikgu, ada sekolah rendah, sekolah menengah, semua orang suka membaca. Dan expectation saya, budaya membaca ni tak akan pernah berhenti. Semua orang akan terus membaca walaupun satu muka surat, satu buku. Terima kasih atas pelagian Encik Syariman pada hari ini. Terima kasih juga. Sama. Untuk membaca sama 10 minit dan juga mereka membaca kebangsaan BA. Betul. ABC. Jawapannya A ke B ke C? Jawapannya betul. Sesi baca bersama. Bagus Okey, memang hebat. Buku RPM ni tebalnya 367. Weh, dah berakhirlah program kita hari ni. Alah, aku nak program hari ni lagi. Nanti boleh aku pergi bazar buku lagi. Tak apa, kalau ada masa kita pergi lagi tau. Jangan lupa like, subscribe TV TS SK Titi Gantung. Bye-bye.